this one. Okey, nampak tak? This one. Ini dia. Ini adalah Clomid ubat subuh. So, ubat subuh Clomid dengan letrozole benda yang berbeza. So, ini adalah ubat untuk bantu korang bertelur. Bertelur jadi seperti ini. Contohnya daripada sini kepada seperti ini. Nampak tak? Daripada sini kepada seperti ini, untuk korang nak bertelur, kita akan bagi ubat subuh. So, ubat subuh ni ada dua jenis. Mana satu yang sesuai untuk anda bergantung. So, berapa ramai orang yang pernah ambil Clomid? Saya tahu Clomid ramai yang komplain. Dia kata senang naik berat badan, dinding rahim dia nipis. That's why ada orang yang ada sis, dia nak pregnant, kita akan bagi letrozole. Cuma letrozole ini, bezanya adalah lebih mahal, kumpulan yang berbeza, dan biasanya kita bagi untuk mereka yang pernah makan Clomid tak berjaya, kita bagi letrozole, okay? So, ramai tak yang pernah ambil Clomid tapi tak boleh lekat juga? Berapa ramai yang pernah ambil Clomid tetapi tak berjaya lekat? Ramai tak? Ubat subuh selepas period tapi tak period lagi 2 bulan. Doktor, saya bagi ubat subuh lepas saya period. Okay, untuk anda yang makan ubat subuh, anda kena ambil